Negara ini akan menjadi kuasa besar ekonomi dunia pada tahun 2050. Kiraan ini adalah berdasarkan GDP Purchasing Power Parity ataupun kuasa pembelian. Jadi di tempat yang kelima, negara yang akan menjadi kuasa besar ekonomi dunia adalah negara Brazil. Buat masa sekarang ini pun negara Brazil merupakan negara kuasa besar rantau di bahagian Latin Amerika. Negara ini mempunyai populasi sebesar 200 juta tetapi dianggarkan pada tahun 2050 negara ini akan meningkat populasinya seramai 220 juta orang. Negara ini akan menjadi kuasa besar ekonomi dunia dengan nilai ekonomi sebesar 7.540 trilion. Yes, trilion guys. Di tempat yang keempat, ini adalah kuasa besar di rantau Asia Tenggara. Yes, ini adalah negara Indonesia yang akan menjadi kuasa besar ekonomi dunia yang keempat terbesar di dunia pada tahun 2050 dengan ekonomi yang dianggarkan akan bernilai 10 trilion US dollar. Negara ini dikatakan akan berada di antara negara kuasa besar ekonomi dunia disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga populasi yang semakin menaik. Pada tahun 2050 Indonesia akan dianggarkan mempunyai populasi seramai 330 juta penduduk. Di tempat yang ketiga, negara dengan ekonomi yang paling besar pada tahun 2050. Kuasa ekonomi besar. Negara ini dahulunya berada di tempat yang kedua berdasarkan GDP PBB, tapi negara ini akan turun ke tempat yang ketiga. Ini adalah negara kuasa besar dunia, Amerika Syarikat. Walaupun Amerika Syarikat turun di tempat yang ketiga, namun negara ini masih lagi akan kekal sebagai negara kuasa besar dunia dengan populasi yang meningkat disebabkan oleh imigrasi. Negara ini akan mempunyai populasi seramai 370 ke 380 juta penduduk pada tahun 2050 dengan ekonomi sebesar 34 trilion. Di tempat yang kedua, negara dengan kuasa ekonomi yang paling besar pada tahun 2050 adalah negara India. Disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dijangka akan meningkat ke 1.7 bilion penduduk pada tahun 2050 dan juga disebabkan peningkatan ekonomi yang didorong oleh sektor pembuatan dan juga peningkatan di sektor servis. Negara ini dikatakan akan mempunyai ekonomi sebesar 44 trilion guys. Di tempat yang pertama, ini adalah negara yang sekarang ini pun masih lagi merupakan negara dengan kuasa ekonomi yang paling besar di dunia berdasarkan daripada GDP Purchasing Power Parity. Ini adalah negara China. Dikatakan pada tahun 2050 China akan mempunyai ekonomi sebesar 58 trilion. Yes, 58 trilion didorong oleh sektor pembuatan lain sekali. China is the factory